Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aib. Kita sekarang berada dekat Port Maya. Hi guys, Joe and the Rudies. Apa khabar? Okay, baiklah, kita sekarang bersama dengan Joe and Rudies. Episod kali inilah untuk Port Maya. Alright, so kita nak minta pendengar untuk selesa, pasang telinga, stay dan nak lihat apa yang kita nak selami mereka pada hari ini. So, kita nak mulakan dengan soalan pertama. You guys dah ready ke? Dah ready dah Alright, soalan pertama berbunyi, boleh tak kongsi sejarah penubuhan Joe and the Rudies, dan macam mana semua ni boleh bermula lah? Joe and the Rudies ni sepatutnya cuma saya, Joffrey, dengan adik dengan kakak saya je. Oh, 3 orang lah? Sepatutnya dia tak ada lagi. Okay. Dan bapak saya waktu tu dah ajak jamming lah kat rumah. Ayah. Okay. Dah ajak jamming kat rumah kan, tiba-tiba kan. So saya macam okey lah kan. Sebab ayah saya pandai main drum. Okay. Saya pandai main gitar. Okay. Saya dah 3 tahun lah main gitar. So kat situ dia ajak jamming lagu Type X. Oh. Dan dia ajar adik saya dengan mak saya bass. Oh, ini adik? Ni adik. Yang ni kawan? Ni kakak. Oh, kakak. Adik kakak. Oh, awak adik kakak kawan. Okay. Alright. Then start situlah kita orang macam ada idea nak cetuskan band lah. Sebab adik saya pun dah pandai main bass apa semua kan. Lepas tu bapak saya, patutnya dia pun tak pandai main lagi keyboard. Belajar lah. Dia belajar slow-slow. Patutnya dia main piano. Bapak saya tarik sikit lah, tarik slow-slow kan. Dia main keyboard. Okay. Then dah ada semua. Waktu tu tak ada vocalist lagi. Oh, vokalis tak ada lagi? Alright. Waktu tu bapak saya nyanyi sepatutnya. Tapi saya jumpa dia ni. Saya dah kenal dia dalam... Ni kawan awak Okay. Saya kenal dia dalam 2 tahun. Alright. Saya jumpa dia waktu dia tengah skate. Dekat monorail. Okay. Waktu tu saya tak tahulah dia ni vokalis lah sebenarnya. Sebab sepatutnya dia sebenarnya boleh nyanyi, tapi awak tak tahu? Okay. Sebab saya tahu selepas dia cakap dia dalam band. Alright. Patutnya dia hardcore. Alright. Dia budak hardcore. Bukan dalam genre you guys lah. Okay. Sepatutnya lah. Alright. Tapi ada waktu tu saya kenalkan dia dekat kakak saya. So diorang macam ngam sikit lah. Lepas tu kakak saya ajak dia pergi kedai bapak saya. Alright. Then tahu-tahu dah ngam-ngam, bapak saya suruh dia nyanyi. Sebab Sofia try lah. Macam apa orang cakap, audition lah. Macam try lah kan. Okay. Tu dah try apa semua. Bapak saya kata okey boleh. Itulah dapat dia masuk band kita orang. Lepas tu ramai puji dia. Dah berapa lama tu? Mungkin dalam 2 bulan lah. Oh, dah 2 bulan. Alright. Baiklah, faham. Okay, so boleh tak ceritakan di sebalik The Rudies tu? Di sebalik The Rudies. The Rudies ceritakan. Macam mana? Apa di sebalik The Rudies tu? Orang kita nak tahu. Rudies tu sebenarnya saya dapat dari lagu dari A Message to You Rudy tau. Okay. Lagu daripada band The Special. Waktu tu kita tengah cari nama band. Sepatutnya nama band kita orang Triple X. Sepatutnya Triple X, tapi saya macam segan lah dengan nama tu kan. Terus saya cari. Awak nak gunakan nama yang lain lah. Lain lah kan. Saya cari. Saya macam nak gabungkan dengan nama ayah saya lah. Sebab dia yang tubuhkan band ni kan. Yelah, dia pencetus lah. Lepas tu saya cari. Saya teringat lagu A Message to You Rudy tu. Dan saya fikir. Tu yang tercetus idea Joe and the Rudies tu. Joe tu siapa? Joe bapak saya. Joe tu ayah. The Rudies tu yang awak... kita orang semua lah. Aku agak combinekan lah nama tu The faham. Rudies tu pun sepatutnya macam dia macam nak cakap panggilan pendek daripada Root Boy lah. Iyalah, panggilan pendek. Tapi korang macam commercialkan dia jadi nama apa? Nama itulah. Dia okay. Baiklah, alright, soalan seterusnya. Macam mana korang nak kekalkan untuk kekal jadi relevan dan terus aktif dalam muzik tempatan ni? Macam mana korang nak kekalkan? Boleh tak antara you guys kongsikan kat kita. Macam mana korang nak kekalkan untuk kekal relevan? Maksudnya zaman sekarang ni bukan senang kita nak maintain
relevan kan. Macam mana korang nak kekalkan? Macam mana Joe Erudis nak kekalkan benda tu? Boleh tak kongsikan? Bagi saya pun nak buat band ni pun susah agak. Saya sebelum ni pun ada juga band. Saya ada 2 band sebelum ni. Tapi bukan band ska lah. Band Oi, Victim Right dengan The Movie. Victim Right tu band bapak saya lah. Okay. Sebelum band-band sebelum ni pun tak berapa menjadi sebab kita orang tak berapa profesional dengan fokus kat band tu lah. Alright. Tu yang kita orang pun tengah fikir kat macam mana nak betul-betul stay kan Joe and the Rudies ni. Sebab kita orang pun sekarang dah ada platform dah. Korang boleh follow dekat Joe and the Rudies kat TikTok. Okay. Kita orang pun dah banyak up video dekat Joe and the Rudies untuk lebih media sosial lah. Media sosial lah. Untuk mengenalkan lagi band ni lah. Untuk menaikkan nama band ni. Kalau boleh kongsi apa nama media sosial Joe and the Rudies? Nama media sosial tu Joe and the Rudies je. Boleh cari kat TikTok. Nanti keluar. Joe and the Rudies. TikTok, Instagram? Instagram kita tak berapa aktif. Cuma dekat TikTok je. TikTok lah. Okay, faham. Alright. So untuk soalan yang seterusnya, siapa antara artis atau band yang banyak pengaruh gaya muzik di dalam band? Siapa yang bawa pengaruh korang? Siapa yang korang rasa dia mempengaruhi korang untuk korang jadikan sebagai inspirasi ke, bukan tiru tapi macam jadikan reference ke, macam tu? Type X. Type X. So antaranya siapa tu? Type X. Type X. Right. And then sepatutnya band ni memang ambil macam mana nak cakap inspirasi daripada Type X lah. Sebab kita orang pun nama pun tribute band Type X kan. Tapi bagi saya Type X bukan saya punya ni lah, inspirasi lah. Okay, faham. Sebenarnya korang bawakan tribute Type X kan? Alright. So boleh tak kongsi kenapa pilih lagu tu dan apa maksudnya bagi korang? Kenapa pilih dan apa maksudnya? Kita orang pilih lagu Type X waktu tu sebab kita orang memang minat Type X. Memang minat tapi dan korang terus macam nak teruskan lah, maksudnya nak apa orang cakap, maksudnya macam korang bawakan tu korang akan tribute sebagai Type X tu, maksudnya nak teruskan lah benda tu kan, supaya orang cakap dah try tu janganlah berpatah balik kan. Satulah sebab kita orang band ni pun dicetuskan juga sebab waktu tu ada show Type X kat Malaysia. Alright. Tapi kita tak dapat datang sebab ayah saya ada kerja. Okay. Tu yang kita kekangan masa lah tak sesuai lah. Tu yang kita orang macam sakit hati sikit lah kan. Tu yang balik tu kita terus jamming lagu Type X. Okay. Tu kita orang jamming. Tak siapa dah cakap jom buat band lah. Tu yang kita orang terus jadi macam ni. Faham. Alright, soalan seterusnya, jangan ambil serius, kita chill je. Alright, apakah momen yang paling kelakar atau yang korang tak boleh lupa masa perform live? Macam ada salah lah. Salah apa? Macam salah lirik. Salah lirik, salah kod, salah kod, salah lirik. So macam mana korang tukar lirik lain ke ataupun tertinggal ke, macam mana lirik tu? Korang ubah lirik lain ke ataupun macam mana masa salah lirik tu? Antara stop atau ubah lirik pandang belakang. Macam tu. Selain daripada tu, apa lagi momen lain? Ada satu momen tu waktu tu. Kita orang sebelum ni kan, vokalis kita ni memang pemalu tau. Alright. Jadi terpaksa lah saya yang cakap-cakap kan. Jadi cakap-cakap tu selepas main lagu cakap-cakap kan, saya tak sempat tune gitar tau. Alright. Dah habis cakap kan, nak main satu lagu tu, pilih tampan. Lagu tu dia plucking. Saya main. Alamak tak tune lah. Ni masa tengah live ni, bukan recording kan? Alright. Main. Alamak tak tune lah. Lepas tu saya tanya member kat bawah, ada dengar bunyi gitar tak tune? Dia kata aduh, bunyi dia jelas sangat. Saya macam, masa tu show kat mana? Waktu tu dekat kat mana show kita yang kat Kelang Pak Maya Fest tak silap. Bukan Pak Maya Fest pula. Dekat Temasya Selangor. Masa tu kat KL lah. Masa tu tak masuk tune tu kan. Maksudnya macam korang miss masa tu, miscommunication lah masa tu kan. Okay. Baiklah, soalan seterusnya, apa plan terbaru Joe and the Rudies? Awak yang tengah-tengah kongsikan. Apa plan terbaru Joe and the Rudies? Plan apa yang terbaru yang korang tengah buat sekarang ni ke, yang akan buat ke, yang tengah buat ke? Yang terbarulah. Buat masa sekarang maybe lagu baru ataupun genre baru. Macam main lagu selain Type X. Alright. And then?
Then nak buat lagu sendiri juga. Sekarang ni tengah praktis lagu sendiri. Okay, faham. So itu antara plan terbaru lah. Dah buat ke, akan buat ke, tengah buat? Tengah buat. Dah buat dah? Yang genre baru tu tengah plan. Tengah plan dan akan buat lah. Maybe tak tahu lagi. Tak tahu lagi bila lah, akan cari masa lah akan buat kan. Lepas tu plan terbaru lah kan. Alright, so soalan terakhir, apa pesanan korang kepada peminat-peminat yang tengah tengok Pod Maya apa kali ni? Pesanan korang kepada peminat korang yang tengah tonton Pod Maya ni. Apa pesanan korang? Bermula daripada awak. Apa pesanan kepada penonton? Especially peminat you all lah. Apa ni? Kepada peminat-peminat band kami Johnny Rudis, walaupun yang ada yang tak minat, tak apa. Saya nak pesan kepada siapa yang kecam-kecam kita orang tu, sebab kita orang minat macam ni main apa lagu-lagu Type X kan. Tapi apa, janganlah korang anggap kita orang ni macam kita orang main ni untuk hiburkan korang semualah kan. Sebabkan Type X pun sekarang mana ada lagi, susah nak jumpa kan apa perform dekat dalam Malaysia ni. So kita orang kira macam gantikan untuk Type X lah. Buatlah tribute lagu-lagu dia semua. Bukan senang nak perform secara langsung kan. Betul. Kalau recording tu okey lagi, ni secara langsung. Yes. So bukan mudah. So support lah kan, untuk lebih berkarya. Alright. Lain? Okay, untuk peminat Johnny Rudis ni, kekal lah minatkan kita orang. Janganlah putus asa dengan kita orang walau kita orang ada banyak silap. Dan pada yang bukan peminat kita orang, yang saya baca ada kat TikTok kan, komen-komen kan, ini bukan Type X ni, ini Type Z. Alamak, saya baca kan. Tapi tak apa, kita orang bukan nak jadi macam Type X. Cuma kita orang nak menghiburkan korang dengan lagu Type X yang kita orang bawa. Sebab nak bayar Type X ni bukannya apa murah. Type X ni band yang besar. Jadi kita orang nak memudahkan organizer. Pada peminat tu, terima kasih lah sebab dah support kita orang. Okay, baiklah, terima kasih. Okay, kepada Joe and the Rudis, Pod Maya, doakan semoga you guys sukses. Kena sabar, kena kuat. Untuk menjadi anak seni ni bukan mudah. So korang kena apa orang cakap, maintain dan sentiasa improve untuk menjadi anak seni yang lebih berjaya lah. Alright, so boleh tak kongsikan kepada penonton Pod Maya untuk mereka follow, like dan share Pod Maya, bagi tahu dekat penonton. Okay, jangan lupa like, follow dan share Pod Maya. Okay, dia orang ni memang the best gila lah. Dan jangan lupa media sosial you guys juga promosikan. Jangan lupa untuk follow Johnny Rudis juga dekat TikTok. Kalau nak follow kat IG pun boleh kak, sebab IG kita tak beberapa aktif sangat. Okay, tu je. Terima kasih. Alright, terima kasih. Saya Aib undur diri dahulu untuk Pod Maya. Kita jumpa episod akan datang. Bye bye, jumpa lagi.